Ada seorang perempuan tu dah lama dah nak anak, tapi tak ada rezeki. Tiba-tiba 2 bulan tak datang period. Apa maksud Apa maksud 2 bulan tak datang period, apa maksud Ngandung dia, ya Allah, riang Bila lelaki dia nak balik, ya Allah, tak sabar nak cerita. Dalam dia nunggu-nunggu tak sabar nak beritahu dia 2 bulan tak datang bulan tu kan, datang orang TMB. Kebetulan 2 bulan tak bayar duit api. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Apa cerita ni dik? Nak beritahu akak dah 2 bulan lambek ni. Lah mana kau tahu? Kawan tu cakap bila api. Dia ingat dia nyepi dia. Mana kau tahu? Senang ya kak. Masuk nombor rumah langsung tahu akak lambek berapa lama. Dah. Melulung akak. Orang TMB ni pun risau. Apa hal pula menangis ni? Macam mana perempuan tu tak menangis? Dia risau. Rupa period dia dah masuk sistem. Sistem TMB pula tu. Ya Allah. Yang orang TMB, balik weh. Kan parah ni, tak pernah orang bergaung macam ni weh. Balik lah orang TMB. Tak lama tu suami pun sampai. Assalamualaikum. Salam. Apa kau sedih mana? Aduh bang, saya dah 2 bulan tak datang period. Baguslah tu nak dapat baby. Kau sedih kenapa? Masalah bang, orang TMB dah tahu dulu. Macam mana dia tahu dulu? Dia kata period saya dah masuk dalam sistem. Bangihlah laki Laki pergi ke pejabat besar TMB mengamuk. Belum pernah lagi orang mengamuk ke pejabat TMB pasal period bini. Tak pernah. Siapa pegawai paling besar sekali kat sini? Keluarlah pegawai tu. Saya tuan, kenapa? Bini aku lambek 2 bulan, kau sibuk kenapa? Dan memang kau jauh kita. Lagilah marah kawan tu. Sejak bila nak jadi kau jauh kau ni? Semenjak penubuhan TMB lagi dah. Sekarang tak nak cerita banyak. Macam mana nak selesai ni? Nak selesai, cik bayarlah. Hal peribadi bini saya kena bayar. Hal peribadi cik tu tanggungjawab rasmi kami. Kawan tu memang ingat pasal bil api. Kalau aku tak nak bayar, kena bayar apa? Kalau cik tak nak bayar, terpaksalah kita potong cik punya. Lagi nak marah kawan tu. Dia jawab lagi, habis kalau kau potong saya punya, saya nak pakai apa? Cik pakailah lilin. La ilaha illallah. Kena pula jawapan itu. Kan? La ilaha illallah. Sesio betul lah jawapannya. Kono, lepas tu balik rumah tak berapa hari, lepas tu padam api. Padam api baru tahu lah rupa ini sebab kau lah. Tak apa. Yang abang pesan pun suruh dah salah laki juga. Salah faham. Iya.